Macam ni lah baru Manchester United menang 5-0 dengan pasukan Rosenborg. Tak adalah malu sangat. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak review game pre-season Manchester United yang kedua, yang mana Manchester United berjaya belasah pasukan Rosenborg dengan keputusan 5-0. So kalau kita tengok status pasukan Rosenborg, dalam preview pun aku dah borak dah, dan aku bagi tahu pasukan Rosenborg lah ni bukan dalam prestasi terbaik. Depa bukan even pasukan yang terbaik daripada Liga Norway, tapi depa pilih untuk lawan dengan Manchester United masa musim depa dah mula, semata-mata nak dapat exposure dan nak bagi peluang pemain-pemain mereka lawan dengan pasukan Manchester United. Untuk pasukan Manchester United pula, walaupun ni sekadar game pre-season, tapi ni adalah medan ujian untuk pemain-pemain yang kurang dapat peluang pada musim lepas, dan juga semestinya lah untuk pemain-pemain muda tunjukkan performa mereka dekat dalam game ni. So kalau kita tengok game lepas, kita kecewa lepas Manchester United kalah 1-0 dengan pasukan Wrexham, dan kali ni Manchester United datang dengan performa yang lagi promising. First kita tengok dekat line up dulu, ada beberapa perubahan yang Carrick buat. Contoh dekat keeper, startkan Radek Vitek terus. Dekat defense dia pakai line up yang lebih kurang sama, Maguire, Heaven, Shaw dekat kiri, dan Carrick still pakai Leny Yoro dekat right back. Aku rasa mungkin Carrick cuba bereksperimen kot nak gunakan speed Leny Yoro bagi dia main dekat right back, tapi setakat lah bagi aku macam tak menjadi juga kot. So dekat midfield, Carrick masih kekalkan penggunaan pemain macam Mason Mount dan juga Andre Santos, dan dekat attacking midfield Manchester United pakai Chelsea. Dekat right wing Manchester United pakai Mbeumo, left wing Manchester United pakai Patrick Dorgu, dan striker Manchester United pakai Joshua Zirkzee. Kita semua bila tengok nama Zirkzee dalam line up kita pun rasa serabut, betul tak? Tapi itulah kita tak boleh tipu, dalam game ni dia antara pemain yang paling perform. Biarlah orang kata lawan dengan Rosenborg je pun, tapi bila dia perform tu bagus untuk dia, bagi confident dia naik. So kalau kita tengok mula-mula, walaupun Manchester United menang 5-0 dalam game ni, tapi Manchester United mulakan game ni dengan agak perlahan. Tak silap aku, pasukan Rosenborg depa pakai second team depa tau, dan nampak memang play-play depa tak boleh bagi saingan dekat play Manchester United. Kalau kita nak compare dengan masa lawan dengan Wrexham hari tu, aku rasa Wrexham lebih mencabar. Pasukan Rosenborg memang dapat nampak setiap kali depa attack, pemain-pemain depa selalu kena stop dengan pemain Manchester United macam Mason Mount, Leny Yoro dan juga Andre Santos. Tapi masa ni walaupun pasukan Rosenborg tak boleh menyerang, pasukan Manchester United pun nampak buntu juga tau, sebab Manchester United masih lagi belum dapat tempo. Satu benda yang aku kurang perkenan dalam game ni adalah performance Bryan Mbeumo lah. Mbeumo cuba jadi agresif dalam game ni, tapi aku rasa macam tak menjadi. Agresif tu kalau tak menjadi, dia akan nampak kalut tau, dan nampak macam menyusahkan pasukan. Even kita tengok dekat belah kiri Patrick Dorgu yang lebih tenang daripada Mbeumo dan Joshua Zirkzee. Memang bagi aku ni adalah performance Zirkzee yang kita harapkan. Kita tahu Zirkzee tak boleh skor banyak gol, tapi kita mengharapkan Zirkzee ni jadi penghubung kepada serangan, dan dalam game ni memang dia deliver. Chelsea dalam game ni pula dia bergerak sebagai backup kepada Zirkzee, dan kadang-kadang main dekat wide ganti ke Mbeumo masuk tengah. So kita boleh tengok dekat bahagian serangan Manchester United, attacker Manchester United sentiasa berubah posisi. Benda tu lah yang membuatkan defense pasukan Rosenborg susah nak mak play-play Manchester United. Tapi bagi aku benda yang paling penting dalam game ni adalah gol pertama Manchester United yang dijadikan oleh Chelsea, assist daripada Joshua Zirkzee. Sebab lepas Manchester United skor gol pertama tu, barulah kita nampak gameplay Manchester United lagi convincing, lagi confident. So Manchester United dapat gol kedua masa second half tau, masa Joshua Zirkzee. Bagi aku superb gila dia dalam game ni. Dia mulakan serangan, dapat bola dekat dia makan 3 defense sekali dengan makan keeper sekali sebelum untuk skor gol kedua Manchester United. Lepas tu Manchester United skor lagi gol daripada Jacob Devani, Ethan William dan juga Harry Amas. So itulah aku cakap, dalam game ni Manchester United perlukan gol pertama untuk settle down. Tapi ada aku tengok tau dalam press conference, dalam berita-berita Manchester United, depa bagi tahu yang mana target Carrick pada pre-season kali ni adalah nak buatkan Manchester United menang sambil pegang possession.
possession. Bagi aku target tu masih lagi belum tercapai dalam game ni sebab kita nampak masa kita pegang possession kita agak buntu untuk menyerang macam musim lepas juga dalam EPL. Manchester United lagi berbahaya dalam keadaan masa kita tengah counter attack. So tu mungkin satu benda yang kita perlu improve walaupun kita menang 5-0 dalam game ni. So satu benda aku nak puji dekat bahagian midfield adalah performance Mason Mount. Bagi aku performance dia memang solid gila. Walaupun kita kenal Mason Mount ni sebagai pemain yang kecil lah kan kalau nak compare dengan Andre Santos ataupun sebelum ni Casemiro, dan kita kenal dia ni sebagai pemain kreatif bukan defensive midfield. Tapi dalam game ni work rate Mason Mount, dia punya defensive contribution memang solid gila. Banyak kali stopkan attacking pasukan Rosenborg. Selain tu kita tengok Andre Santos dah pelan-pelan catch up. Walaupun game lepas aku kata dia okey masa lawan dengan pasukan SM, kali ni lawan dengan pasukan Rosenborg nampak better. So bagi aku dalam game ni banyak benda positif yang kita boleh borak untuk Manchester United walaupun sekadar game pre-season saja, tapi aku rasa kemenangan ni satu benda yang sangat-sangat positif. Dan satu pemain yang menarik perhatian aku dok perhati dia daripada game lepas lagi masa lawan dengan pasukan SM tau. Dia adalah Jadon Kemerson yang main dekat right back. Baru 19 tahun lah, dan kita tengok setiap kali dia masuk dekat padang, dia ni akan bagi something yang different daripada segi serangan. Sebelum tu Manchester United pakai Leny Yoro tau dekat right back. Leny Yoro pun berapa kali juga dribble boleh masuk dalam kotak penalti. Bagus juga sebenarnya. Cuma daripada segi keputusan, daripada segi decision making, bagi aku Leny Yoro tak cukup tajam dalam game ni. Tapi kita tak boleh salahkan dia sebab dia bukan natural right back. Cuma kalau kita ingat balik Dalot sebelum ni main dekat right back pun, dia punya decision making pun tak solid juga. Tapi Jadon Kemerson dalam game ni, dia masuk walaupun dia pemain muda, dia berani dribble dan makan play Rosenborg untuk buat assist dalam game ni. Dua gol Manchester United lah. Dua gol Manchester United berpunca daripada Jadon Kemerson. Yang gol pertama adalah gol Ethan William dan gol kedua adalah gol Harry Amas. So aku harap sangatlah Jadon Kemerson ni dapat peluang lagi untuk main dalam pre-season, dan kalau dia buktikan game by game, aku takkan terkejut kalau dia jadi antara pemain penting untuk Manchester United musim depan. Tolonglah, aku dah penat dah dengan Dalot. Mazraoui dekat Morocco padu, tapi bila main kat MU dengan Dalot pun dia kalah bersaing. Posisi Luke Shaw tu jangan duk tanya. Luke Shaw tu kalau dia fit, siapa-siapa pun tak boleh main tempat dia. Satu benda yang aku agak kecewa sikit dalam game ni bila kemasukan Chido Obi. Chido Obi masuk, kita tahu dia ni antara striker yang hype juga masa masuk dekat Manchester United. So dalam game ni bila dia masuk gantikan Joshua Zirkzee, kita dapat nampak body balance dia bagus, dia fight physical dengan defense pasukan Rosenborg, dia passing wide. Tapi masalahnya setiap kali dia duduk dalam kotak penalti, setiap kali dia duduk dekat posisi yang sepatutnya dia dapat bola, tapi pemain-pemain Manchester United, lagi-lagi pemain macam Ethan William, jarang sangat nak passing kat dia. Ethan William dalam game ni memang nampak tamak gila. Mungkin dia cuba prove something, tapi pada tu normal untuk player-player academy, sebab ni je lah masanya untuk mereka betul-betul tunjuk taring mereka supaya mereka dapat peluang main dekat tim utama. So aku tak salahkan Ethan William sangat, tapi aku rasa bila hang nak buktikan performance hang, tak semestinya hang kena tamak. Hang juga kena pandai main dengan teammate, dan benda tu lah sebenarnya yang buatkan coach lagi suka dekat hang. Tengok macam Shea Lacy. Walaupun Shea Lacy pun score dalam game ni, tapi kalau hang tengok daripada segi movement, daripada segi link up play, Shea Lacy memang nampak matang gila dalam game ni. Satu lagi lah kekecewaan aku dalam game ni, bagi aku ni adalah frust besar jugalah, sebab kita nak tengok JJ Gabriel main tau. Dalam game lepas masa lawan dengan pasukan Wrexham, masa tu JJ Gabriel tak tersenarai dalam line up. Kali ni lawan dengan pasukan Rosenborg, tengok dalam line up tiba-tiba ada budak umur 15 tahun ni. Ya, dia baru 15 tahun, tapi JJ Gabriel dah tersenarai dalam bench pasukan Manchester United. Kita harapkan masa minit ke-70 masa MU buat sub banyak-banyak tu, masuklah JJ Gabriel kan. Carrick tak masukkan juga dia. Mungkin tak mau bagi pressure dekat dia. Mungkin pelan-pelan lakukan. Game lawan dengan Rosenborg ni dia duduk dekat bench. Game lepas ni mungkin dia masuk minit 80 lebih. Mungkin Carrick tak mau bagi pressure dekat dia sebab Carrick pun sedar yang member masih muda. Kita masuk balik ke perkara positif. Perkara positif seterusnya adalah Radek Vitek. Aku rasa sell lemon. Walaupun hang lah ni tengah bercuti selepas kempen Piala Dunia, aku rasa hang kena kemas beg hang cepat-cepat balik ke MU sebab tempat hang lah ni tengah bahaya. Radek Vitek sekali lagi masih lagi belum dibolosi dalam pre-season kali ni. Bagi aku kita bukanlah nak tengok statistik dia tak dibolosi apa semua sebab sekadar lawan dengan Rosenborg saja. Tapi aku suka daripada segi gameplay Radek Vitek, dia ada vision, dia berani pegang bola dan dia nampak matang. So aku rasa mungkin Saint Lemon kena cepat-cepat balik dekat Manchester United. Kalau tak, mungkin Radek Vitek dah selesa dekat posisi MU. Mungkin Carrick boleh consider untuk bagi Saint Lemon fight dengan Radek Vitek. Sebab bagi aku Radek Vitek ni memang solid. Kalau kita tengok musim lepas pun dia dah buktikan diri dia dah. Dia jadi pemain terbaik untuk pasukan Bristol City. Dia bukan sekadar pemain terbaik sebab pasukan Bristol City padu dah.
Bristol City tak padu pun musim lepas, tapi banyak save-save penting yang dibuat oleh Radek Vitek. So aku agak excited juga tengok persaingan dekat bahagian goalkeeper lah. Kita daripada tengok Onana dengan Bayedir, tiba-tiba lah ni kita ada banyak goalkeeper yang berkualiti. Contoh macam Seleman, Radek Vitek, lepas tu Karl Dalo pula goalkeeper daripada pasukan Leeds United. So dalam game ni Manchester United menang 5-0 dengan pasukan Rosenborg, dan aku rasa ni satu boost moral yang baik. Dan senang cerita ni adalah game mudah terakhir lah untuk Manchester United. Sebelum ni lawan dengan pasukan Wrexham, lepas tu lawan dengan Rosenborg. Lepas ni game Manchester United agak tough sikit, sebab bermula 1 Ogos nanti kita akan lawan dengan pasukan Atletico. Lepas tu kita akan jumpa pasukan PSG, lepas tu jumpa pasukan Leeds United, dan akhirnya jumpa pasukan AC Milan, iaitu bekas manager kita iaitu Ruben Amorim. Hak tu lah aku rasa agak galak sikit. Patutnya Gabriel boleh main dalam game ni, JJ Gabriel kan. Takkanlah nak bagi dia main lawan Atletico ke PSG, jenuh kan. Tapi kalau dia perform dalam game tu, confirm nama dia tu ni. So apa pendapat hampa untuk game Manchester United lawan dengan pasukan Rosenborg ni? Apa boleh komen dekat bawah. So itulah video kali ni, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.